Ya, bersama saya. Ini adalah daun moringa dan buah moringa. Ini buah moringa. Alhamdulillah. Yang siapa tahu khasiatnya? Khasiatnya adalah untuk melancarkan penyerahan darah dan juga masalah kolesterol. InsyaAllah. Kalau sesiapa ada di rumah daun moringa ataupun buah moringa, boleh guna untuk buat kari ataupun daun buat sayur. InsyaAllah. Saya untuk memudahkan masalah kesihatan, saya ada jus MJC. Dalam jus MJC adalah daun moringa, madu dan juga kurma. Khasiatnya sama seperti buah moringa. Dalam ni, masalah kolesterol, masalah kecil manis, masalah gout, masalah stroke dan juga masalah tenaga batin. InsyaAllah, jus ini dapat memulihkan, dapat memberi kesihatan yang baik untuk diri kita. Minumlah jus MJC Plus. InsyaAllah dapat mengekalkan kesihatan kita yang baik.